Kereta api Hijaz adalah projek wakaf umat Islam yang paling agung ketika itu. Ia dibina hasil derma umat Islam untuk memudahkan jemaah haji untuk ke Tanah Suci. Tapi yang paling tragisnya, urat nadi Empayar Osmaniyah ini akhirnya diletupkan oleh orang Arab sendiri. Asalnya pemberontak Arab ingin menawan terus Madinah. Namun perisik British iaitu T.E. Lawrence memberikan cadangan. Kenapa kita nak pergi serang benda yang paling kuat, iaitu Madinah? Memberi cadangan kepada pemberontak Arab supaya mereka ini menyerang kereta api Hijaz berkali-kali. Tujuannya hanyalah nak biarkan tentera Osmaniyah kelaparan, kebuluran dan hilang kekuatan logistik. Kemana Dolores dan juga gerila Arab ni tahu jadual dan juga perjalanan landasan kereta api Hijaz dengan sangat tepat. Rupa-rupanya perisik British memberi rasuah kepada pegawai Osmaniyah yang korup dengan hanya serendah 22 pound sterling saja. Tapi kan persoalannya kan, siapa tokoh yang British guna dan juga tunggang untuk menjayakan pemberontakan ini? Beliau adalah Sharif Hussein, dan saya akan ceritakan pada esok jadi akan datang.